bersyukur. Lalui hidup ini dengan taat, dan jadilah orang yang bermanfaat. Jom kita buat sekali. Lama tak tengok. Nikmatilah hidup ini dengan bersyukur. Laluilah dengan taat, dan jadilah orang bermanfaat. Senang je. Hidup lagi hari ini, kenapa stres? Suami saya Ustaz, saya garang barang, sikit-sikit mancing, sikit-sikit mancing. Balik rumah membongkar. Balik rumah membongkar. Lepas tu bangun colek patut terus pergi mandi. Itu yang ada. So nikmati. Alhamdulillah, paling tidak aku ada suami. Kau ada? Dan kita dapat isteri yang beres. Stres. Isteri kita memang beka. Beka orang. Tak ada yang cakap. Kita cakap sepatah, dia 200 patah. Guru bahasa Melayu, pakar karangan, kita cakap sudah lah tu. Sudah tu. Awaklah patut sudah. Suruh saya lah sudah. Boleh. You punya karangan. Abang ingat 1974 dulu abang hutang saya RM4. Masa tu kita makan dekat KTM tu, kat Goreng tu, abang lupa banyak. Dia ingat apa-apa. Bukan yang datang. Yang datang ni semuanya ya Allah. Nampak cahaya Al-Quran kat muka. Nampak? Orang yang baca Quran ni ada cahaya. Nampak? Yang laki-laki pun muka bercahaya. Baca WhatsApp malam hari. Baca cahaya tu moloket. So, Ustaz beritahu, kalau boleh saya upaya sebut Alhamdulillah. The power when you say Alhamdulillah, jiwamu akan jadi lapang, hatimu akan menjadi tenang. Nah, siapa tenang, dia menang. Suami marah, kenapa kau diam? Saya tenang lah. Isteri marah, apa salah abang? Diam je. Saya tenang. Tenang ni best. Pelajar-pelajar boleh duduk macam ni, tenang. Macam mana nak tenang? Kena ingat, syukur dulu. Orang yang bersyukur dia akan tenang. Orang yang tak bersyukur dia akan dapat suami. Mana akan tenang? Dia solatlah macam mana, tonggalah tonggek, macam mana pun dia solat, amci 10 kali. Tapi bila tengok muka suami, orang lelaki tak nampak muka, dia kata tak suka bini dia. Dia muka pandang macam itu dia. Macam pandang dia, tak ada perasaan. So, boleh tak? Tenang, syukur. Ada satu kisah bab syukur. Ni persiapan suka mati ni. Seorang imam daripada selatan Malaysia, anak dia mengandung anak luar nikah, umur 17 tahun. Mengandung. Isteri dia mengajar ngaji dekat kampung. Suami imam. Orang kampung punya mulut jahat. Ia nak imam mengandung. Imam apa jadi? Jadi ya Allah. Apa ustazahnya nak mengandung? Ya Allah. Umur 17 tahun SPM. Dia tak kena batang hidung dia sedap lah dia cakap.
Kalau kena batang hidung kita, tahulah langit dia tak mengatakan orang. Tarik nafas. Dia datang letak anak dia di rumah pemulihan akhlak saya. Lepas tu imam tu datang jumpa saya kata, imam, bersyukurlah. Ha? Bersyukurlah. Ustaz lain semua sabar, Ustaz Nafi semua syukur. Syukur apa bodoh anak dan mengandung. Alhamdulillah anak imam tak mandul. La ilaha illallah, dia mengandung tu ada ayam. Mam, paling tidak imam ada anak. Dia dah diam. Allah bagi anak ke imam. Berapa ramai orang kahwin 20 tahun tak dapat anak. Sakit perempuan yang mengandung dan bersalin. Wallahi sakit lagi perempuan yang tak boleh mengandung dan tak boleh bersalin. Bersyukurlah dia ada anak. Nanti Allah bagi anak tu jadi anak yang soleh. Dan apa berlaku yang anak perempuan ini letak di rumah pemulihan akhlak, dia tak bunuh diri, dia tak buang bayi tepi jalan. Dia nak datang ke rumah pemulihan, duduk di rumah pemulihan kami. Bila dia bersalin, dia diambil bayi tersebut, diambil oleh seorang ustaz dan ustazah. Jaga ustaz ustazah, berkat syukur ustaz ustazah yang ambil cucu imam. 2 tahun anak duduk situ hafal 20 juz Al-Quran. Dan selepas 2 tahun, imam tadi, ustaz tadi datang meminang anak imam. Dan dapat menantu ustaz. Kahwin selepas isteri pertama dia mati akibat kanser rahim. Budak yang mengandung, dia doa kepada Allah Ta'ala supaya dia dapat menyusu badan pada bayi yang dia angkat dia Ustaz. Allah maafkan dia. Percayalah, berapa ramai orang penjaga lebih mulia daripada kita. Solat mereka terjaga, mereka mampu membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mereka dah dapat hukuman dunia. Kita jangan menghukum mereka lebih daripada Allah. Anda tahu kita dicampak neraka, mereka masuk syurga. Dah, boleh dah? Syukur, Allah tambah nikmat. Kufur, azab Allah itu pedih. Syukur tak kita jadi orang Islam? Kita buat exercise sikit je. Tarik nafas. Sebut Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Ya Rahman. Alhamdulillah. Ya Rabbi. Terima kasih ya Allah. Hidup lagi hari ini. Terima kasih ya Allah. Jadikan aku orang Islam. Terima kasih ya Allah. Masih rezekikan aku salat dan taat. Kasih ya Allah. Pilih aku untuk duduk dalam majlis ini. Allah ni, siapa syukur Allah tambah nikmat. Saya Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah, saya tenang. Tenang ni dia tak boleh beli ketika kita pergi umrah, tak boleh beli dekat pasar raya. Sebab tenang ni datang daripada jiwa yang senantiasa bersyukur. Yang kedua, Ustaz pesan pada sebelum sakit kanser, bersiap sedia dengan sangka baik. Sangka baik. S pertama tadi syukur. S kedua, sebelum kita pulang kepada Allah Ta'ala, sangka baik kepada Allah Ta'ala. Boleh? Qala Rasulullah, Qala Ta'ala, Anna afdhazzanni abdi. Allah ikut sangkaan hamba. Sangka baik-baik kepada Allah Ta'ala. Ustaz kena kanser, Ustaz sangka cara orang kena kanser, kena ingat tips ni. Siapa yang kena uji, anak dia bermasalah, anak mengambil dadah, anak buat jenayah, anak derhaka pada mak dan ayah, dia kena ada mindset sangka baik.
Sangka baik pada manusia itu mulia, tapi sangka baik pada takdir Allah itu paling utama. Sangka baik, ya Allah, sangka baik. Agaknya saya masa kena kanser kita, agaknya Allah Ta'ala nak bagi sesuatu yang besar selepas aku kena kanser. Mesti ada sesuatu yang besar nak bagi. Alhamdulillah, adalah macam-macam Allah bagi kat saya. So macam tu, bila anak derhaka, sebut, ya Allah, aku sangka baik pada takdirmu, ya Allah. Ya Allah, mungkin ada sesuatu yang besar kau nak bagi di sebalik kesabaran kau uji aku dengan anak yang derhaka. Tiba-tiba suami kita dia nikah seorang lagi. Selepas beberapa tahun baru kita tahu. Sebut apa? Alhamdulillah. Ustaz respon pada Ustaz. Sebut. Apa yang Alhamdulillah Ustaz? Astagfirullahaladzim. Siap. Bila kita sebut Alhamdulillah, paling tidak tak ada apa yang diceritakan. Ya Allah, apakah hikmah yang kau berikan pada aku ini? Ada satu kisah, seorang perempuan nak bunuh diri selepas dia tahu suaminya nikah yang satu. Dia tanggalkan baju dia berjalan dalam keadaan bogil dekat ceras. Dan kemudiannya suami dia telefon saya sebab polis dah tangkap, dah tembak pakai ubat tidur tu, tangkap. Dia tak boleh terima suami dia nikah yang satu dan dia berbogil berjalan dekat ceras. Ustaz dipanggil, Ustaz pun pergi. Ustaz beritahu kat dia, pertama sebut syukur Alhamdulillah, paling tidak suami kita tidak berzina. Yang nombor dua, kita dah lama tak tahu. Kalau tahu daripada awal, marah kau. Dia diam. Sebab apa suami kita tipu kita? Sebab dia tak beritahu kita, sebab dia takut kita. Jadi macam tu. Jadi apa berlaku? Macam mana Ustaz, saya nak rawat hati saya? Nak rawat hati sebelum mati, sangka baik pada takdir Allah. Kuasa Allah Ta'ala, dia dalam kebaik mesti ada sesuatu yang Allah nak bagi kat dia. Apa dia nak bagi? Hafal 30 juzuk Quran. Umur 60 tahun, hafal 30 juzuk Quran. Sebelum tu baca berangkat. Dia kata, Ustaz, suami saya balik ke tak balik, saya tak heran lah. Yang paling penting, saya hari-hari boleh hafal Quran. Sekarang ni, dia jadi guru tadabbur Quran. Aktif dalam rumah Quran, rumah ngaji. Dia aktif dalam rumah mengaji. Dan tu, Ustaz, adakah Allah Ta'ala ampunkan dosa saya dulu, Ustaz? Saya kata sangka baik. Sangka yang baik pada Allah Ta'ala. Mesti. Semua saya sebut, mesti ada sesuatu yang besar Allah nak bagi pada kita. InsyaAllah. Ada anak kita, masa kita hidup degil, menagih dadah, merempit, berganyak, bertumbuh adik-beradik. Tapi bila kita meninggal dunia, anak yang paling jahat itulah berubah jadi anak yang paling baik. Hari-hari datang kubur kita, hari-hari setiap kali lepas solat ada tangan, ya Allah, aku banyak dosa pada arwah mak, ya Allah, tolong ya Allah, ampunkan dosa aku dan dosa mak aku. Jangan, semua orang boleh berubah. Masa kita hidup mungkin mereka buat kita tak indah, tapi bila dia mati, dia berubah. Sangka baik. Yang ketiga adalah memperbaiki solat. Solat ni kena perbaiki. Kita ada banyak masalah, maka baiki masalah kita dengan Allah. Cara nak baiki masalah kita dengan Allah, baiki solat kita. Solat, sifat solat Nabi ada berapa? Sifat solat Nabi ada berapa? Ada tiga. Ustaz nak cerita bab fiqh. Sifat solat Nabi ada tiga. Pertama apa dia? Solat awal waktu. Kedua, berjemaah. Ketiga, khusyuk.
Orang perempuan ni yang malas tu, dia bila cakap dia orang salin. Ustaz ada tak doa lembutkan di suami? Dia salin. Baca tak buat tak? Tak ada debat juga. Tapi ulang balik 3. Ulang. Pertama, sifat solat Nabi awal waktu, ajar kita pancul. Nombor 2, berjemaah, ajar kita teamwork, team building. Yang ketiga apa dia? Khusyuk, khasyi'un, iaitu fokus. Ni dengan kuliah ni kadang-kadang ramai yang khusyuk. Faham? Orang suruh tarik nafas tadi dia menguap. Boleh tak? Yang ni jaga solat. Ajar haji, kau jangan belagak sangat. Orang panggil kita ustaz, panggil kita ustazah. Perkara pertama dihisap di akhirat nanti haji, ajar solat. Ustaz Nabi dia cek file pertama solat. Ustaz Nabi kita ke neraka ada 7 waktu tak qada solat. Kita sangka kita ahli syurga, akhirnya diterajang ke neraka sebab solat kita yang kita tak sempat qada. Kening kan? Wallah, Ustaz, ada ulama cakap, ada Ustaz, ulama itu seorang kedua pendapat dia kecil, tak perlu ketok solat. Saya nak guna pendapat dia, silakan, tak ada masalah. Dan kemudiannya Masya Allah, Ustaz bila disahkan kanser tu, dia minta apa? Ustaz kata, Ustaz dia sekarang ni macam dia kena panic attack, berusah hati. Jadi bila Ustaz solat, Ustaz jadi tenang. Masa tu tahun 19 2017, 2018 sibuk nak bilang air. So Ustaz, Aisyah duduk dengan saya ni, saya nak tanya Ustaz pasal ni. Saya dengar, saya jadi panic attack. Dia kata haji yang tak pergi, saya pergi solat. Zuhur belum masuk lagi. Tak apa, saya qada zuhur. Alhamdulillah. Lepas saya qada zuhur, saya buat subuh, qada subuh, zuhur, qada zuhur, asar, qada asar, maghrib, qada maghrib, isya, qada isya. Saya buat selama setahun. Alhamdulillah. Orang ajak berubat fitnah, saya tak ingat. Dia kerja di panic attack. Betul lah, inna salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Agaknya kita ni mulut cepat mengumpat orang yang kita tak dah jumpa, kecap, keji orang, komen orang. Agak-agaknya ada solat kita yang rompong. Ya sekarang memanglah pakai tudung. Ya sekarang memang kita pakai serban. Tapi zaman kita kat ITM dulu, rambut yang sarang ni, ada yang rambut macam Liza, macam bersusut bertingkat-tingkat. Zaman tu pakai miniskirt, main bola, netball, main bola. Masa tu berapa banyak solat yang kita tinggalkan. Qada. Dan Ustaz masa jelas sebelum Ustaz mati, saya jelaskan. Ni kita beli rumah, kita beli insurans kan? Beli insurans kan? Kalau kita mati, insurans bayar tak? Dan tapi tiap-tiap bulan kena bayar juga kan? Ya, okay. Macam ni juga. Ini taubatan nasuha, insurans kita. Tapi solat-solat yang kita pernah tinggalkan dulu, subuh, qada subuh, zuhur, qada zuhur, asar, qada asar, maghrib, qada maghrib, isya, qada isya. Buat. Dan perkataan semua 4 mazhab imam beritahu sekadar mampu. Boleh tak? Buatlah. Wallahi di hadapan Allah nanti kali pertama dihisab solat, dan tak ada seorang mufti, tak ada seorang ulama, tak ada seorang ustaz
yang jadi peguam bela di hadapan Allah tentang solat yang kita tinggalkan. Tak ada. Kita kena jawab sendiri. Boleh tak? So, jaga solat. Allah jaga kita. Dah tak sedap hati dah. Hati dah mula goyang. Itu yang Allah nak. Hati itu ya Allah. Aku banyak solat tak Allah. Itu yang Allah nak. Allah nak yang itu. Supaya kita senantiasa minta ampun pada Allah. Ya Allah, banyak lagi solat. Allah suka perasaan yang kita rasa kita ni banyak lagi dosa. Tak ada rasa mulia, tak ada mengepak tangan. Aku 17 kali haji dan beberapa kali umrah. Dan wujud kita. Biar kita sibuk sebelum mati qada salat daripada kita mati tak salat. Boleh tak? Yang keempat, persiapan untuk mati adalah bersedekah, memperbanyakkan sedekah. Boleh tak? Sebelum mati sedekah. Hari-hari sedekah. Dulu ada orang kata sedekah subuh. Tak sekali subuh. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak boleh sedekah sebelum mati. Sebab sedekah itu menghapuskan dosa. Seperti air memadamkan api. Ini pergi makan kedai warung makan. Jadi mesti ada seorang member tu nak bayar tu sekarang dia. Main gitar. Biar saja. Macam-macam ni. Makan, dia makan paling banyak. Tapi tak yang bayar kan dia yang ada jenis. Dia buat handphone, dia bawa telefon. Ada jenis tu. Ada jenis tu. Kodok pun tak hidup masing. Tak. Jadi orang yang suka bersedekah. Belanja mak saya. Setiap kali dalam bulan Ramadan, hari-hari mak saya buat kuih. Bukan untuk jual, tapi nak dapat pahala sedekah, nak dapat pahala jiran-jiran yang berpuasa. Mak arwah mak suka buat puding jagung tak? Puding jagung. Mak tak kena kut puding jagung. Mak buat. Abang, tolong hantar rumah imam. Abang, tolong hantar rumah dia. Santai. Dan hantar imam makan, kita dapat pahala imam. Pahala imam puasa, pahala sedekah. Sedekah. Boleh tak? Paling ringan sedekah apa dia? Senyum. Boleh? Senyum. Siapa tak senyum? Ustaz ada cerita buat senyum. Ustaz tegur dia. Allah. Kalau terajak sikit dia. Masa muda Ustaz aktif dalam dunia jenayah. Dakwah pada penjenayah, dakwah pada orang murtad, dakwah pada LGBT. Zaman muda Ustaz, bidang Ustaz adalah bidang dakwah. Dan kemudiannya, satu hari itu diminta berdakwah di Sabah. Dia jalan kita. Masa pergi Sabah tu, kita orang naik dulu jalan kat Sabah lagi teruk lah. Jalan naik 12 jam, berhenti 12 jam lah, masuk satu kawasan dan berdakwah. Ustaz dulu pada besar. Dia ingat orang besar ni kuat. Dia minta bawa generator. Bawa generator. Bila bawa generator jalan, masuk kawasan pedalaman, dia kata sebatang rokok. Sebatang rokok sekejap je lah. Tapi dia mati. Rokok mati. Memang sebatang. Dekat nak 2 jam berdampak dalam hutan. Tiba-tiba dia orang menjerit. Ustaz dah tertinggal kat belakang, dia menjerit. Oi! Panggil Ustaz Nafi, kita dalam keadaan bahaya ni. Ustaz letak generator, keluar paha. Berlari ke depan macam Naruto Sarapunden. Sampai ke depan tanya, oi! Apa kehennya? Dia orang cakap, Ustaz, kita dalam keadaan bahaya bang. Apa dia? Dia pun tolak Ustaz ke depan. Ustaz nampak dalam sana dalam pukul 6:30 malam dah.
bulan tu, cahaya bulan tu ditapis dengan daun limba. Jadi Ustaz tengok tu, rupa sekawan babi hutan sedang berkubang. Ustaz, ini je jalan di kampung seberang ni. Ustaz, Nabi nak buat apa? Ustaz Hanafi bacalah doa halau babi. Dia pernah jumpa. Sekali lagi mana, saya pandang belakang, semua ustaz-ustaz tidak panjat pokok. Bila ustaz pandang depan, seekor babi hutan yang amat besar berdiri. Saya rasa tinggi lagi daripada kamera ni. Kalau ustaz duduk, tinggi ni. Adalah tinggi ke ni. Besar. Jadi ustaz tak boleh buat apa. Mak ustaz cakap, kalau jumpa babi hutan, lagi bengkau-bengkau. Rasa tak sempat. Jadi ustaz pun berdiri. Ustaz pun pandang babi hutan. Bila mata bertentang mata, tidak perlu nak berkata, adakah ini cinta? Bila kau orang babi tak boleh berusaha. Jadi bila Ustaz macam tu, Ustaz tak boleh buat apa-apa. Ustaz senyum kat babi tu. Babi tu masam je. Kadang-kadang dalam kuliah Ustaz senyum kat orang tu. Teringat Ustaz, serupa nak sesenyum. Besok pagi kau bangun pagi, kau cuba buat buku masak depan cermin. Macam Ustaz cerita semalam tak? Semua kami datang ni. Kita ikut sunnah Nabi senyum. Jangan ikut perangai Kalau siapa ada jumpa babi senyum, tak nak tambah. Saya tak kata. Ustaz beritahu, sakit kanser senyum. Supaya mati nanti, kita boleh senyum. Ustaz cerita pak, Ustaz pernah ceramah dekat Pasir Gudang. Orang Kota Tinggi ada. Pasir Gudang, Kota Tinggi tak jauh. Ustaz ceramah pada 26 hari bulan 1 2016 dekat Pasir Gudang. Habis sembahyang Isyak, pengurusi majlis ucap. Dan kemudian dia duduk macam SM dia. Macam ni. Yang SM yang mana? Yang botak. Orang botak ni yang memang kuat. So apa berlaku bila Ustaz pandang dia, pengurusi majlis tu, Ustaz pandang dia. Masa tu Ustaz cerita sunnah Nabi di ujung rambut, ujung kaki. Di bahagian kepala ni ada 5 sunnah. Sunnah di bahagian kepala, salah satunya al-hijamah. Ustaz senyum kat dia, dia senyum Ustaz. Tiba-tiba dia tompak jantung. Tolong tahu. Nafas dia bertukar macam kerbau kena sembelih. Itu tanda sakaratul maut. Ustaz pun berhenti ceramah. Ustaz pergi kat dia. Orang sakarat jangan malingkan macam ni. Dia susah nak nampak. Pangku Rasulullah dipangku oleh siapa? Aisyah. Pangku tu sampai bunyi tu kurang sikit. Dia perlahan sikit bunyi. Lepas tu Ustaz tepuk pipi dia. Haji, ikut saya lagi. La ilaha illallah. Solat 5 waktu berjemaah kat masjid, tapi tak boleh mengucap 2 kalimat syahadah. Ustaz ucap, baru ikut sekali. La ilaha illallah. Masa tu ada seorang yang ikut, dia nama dia Yusuf. Dia ikut sekali. So apa berlaku? Ustaz pun tak tahu nak buat apa. Ustaz tepuk, astagfirullahaladzim, tolonglah aku ya Allah, dia orang baik ya Allah, dia jaga solat di bawah waktu ya Allah, dia baik ya Allah, tolonglah ya Allah. Tiba-tiba Allah ilhamkan,
Teringat Ustaz pesan Tok Guru. Tok Guru pernah pesan ngajar sebutir. Ustaz pun tepuk pipi dia, bang ikut bang, lah dia pun ikut. Dia fikir tajwid, ilah, ilah, Allah. Lagi sekali bang, kali kedua, kali ketiga, last kali dia boleh sebut ilah, illallah. Meninggal dunia. Mata dia jadi putih. Ustaz tutup mata dia, atas ni penuh-penuh. Lepas Ustaz tutup mulut dia senyum. Tinggal dalam majlis ilmu. Syahid! Meninggal dunia pula selepas salat Isya berjemaah. Pahalanya umpama mendirikan ibadah sebahagian malam. Allah. Meninggal dunia dalam majlis berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cantik, senyum dia. Allah. Ustaz Azhar ada 7-8 orang yang dengar kuliah Ustaz kali ini meninggal dunia. Terutama yang menyorok belakang, duduk pikiran tu. Bila Ustaz bercakap, dia bercakap, ambillah nyawanya ya Allah. Ustaz ni, Ustaz apa ni? Tadi ada 2-3 orang sebut kami. Ada seorang budak tabligh duduk macam ni. Dia sebut orang Ulu Langat. Dia orang Bangsa tapi duduk Ulu Langat. Dia jaga madrasah, buat kerja-kerja umum. Dia ikut Ustaz package umrah 2018. Jadi memang orang baik, mulut tak cepat, suka tolong orang. Dia berapa kali pakai kesipu untuk Ustaz masa Ustaz ada kanser tu. Dia pergi ke Raudah, dia telefon sebelum pergi Raudah, Ustaz malam ni nak masuk Raudah, apa amalan kena buat? Saya kata buat macam ni. Dia pun masuk Raudah. Bila masuk Raudah, malam tu dia beribadah. Pagi tu pagi Jumaat, dia dapat solat subuh dalam Raudah sebelah makam Rasulullah SAW. Ketika solat rakaat kedua, sujud yang terakhir, dia dah tak bangun lagi dah. Dia meninggal dunia menghembuskan nafas terakhir sebelah makam Rasulullah. Sebab tu bila orang sebut kematian yang baik, kita sebut amin. Kita ni dah tua. Malam bangun pukul 2, pukul 3, pukul 4 dah tak boleh tidur lagi dah. Ni duduk solat, baca Quran. Persiapan itu saja. Tapi Ustaz bawa ni persiapan sedekah. Dan bila Ustaz perhati dia ni, dia meninggal dunia 3 hari sebelum umur dia 50 tahun. 3 hari lagi nak sambut hari jadi 50 tahun. Tapi dia boleh rasa dia apa? Dia hantar mesej ke kawan dia, hari ni anak aku dipindang orang, minggu depan aku akan dipindang oleh malaikat maut. Dia biasa. Bila saya siasat atas belakang dia, isteri dia beritahu saya, dia ni memang suka bersedekah. Orang banyak hutang kat dia, dia halal. Kontraktor, ya Allah, oh dah halal, tak apalah halal. Tapi Allah muliakan dia, mati dalam majlis ilmu, mati dalam kalimah la ilaha illallah. Man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Ni lori bawa tanah. Dekat seekor lori tumpahnya tanah. Lori terbalik tumpahnya apa? Tanah. Ini lori bawa emas. Dekat seekor lori terbalik tumpahnya emas. Ni lori kehidupan kita. Bawa mengumpat, maki hamun, kutuk orang, kecam orang, busuk hati. Dekat selekor sakaratul maut tumpah benda tu.
Tapi ni kalau lori kehidupan kita 20, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60, 70 tahun bawa Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Maha suci Allah, makasih Allah, tiada Tuhan selain Allah. Dekat selekor sakaratul maut pun ada sebut la ilaha illallah. Satu-satu kalam Arab yang mulut tak tertutup, lidah je bergerak, la ilaha illallah. Pasal sakarat memang mulut tak boleh tutup. Kita bernafas pun kadang-kadang ikut mulut. La ilaha illallah, tak tutup mulut, lidah bergerak. Tapi Allah takkan izin bagi orang yang suka menipu, melompat, memfitnah dan baki habur. Boleh tak? Sejuk-sejuk hati kita banyak zikir la ilaha illallah. Boleh tak? Sebelum mati ni, sebab nak mati dah balik ayat. Sebelum masuk universiti kena lulus peperiksaan. Sebelum masuk syurga kena lulus peperiksaan. Peperiksaan yang paling susah, sakaratul maut. Man kana akhirul kalami la ilaha illallah. Boleh? Selesai. S yang seterusnya. Tadi ulang balik. S pertama syukur, S kedua sangka baik, S ketiga sedekah, S keempat tak dia lain ni. Kalau orang tu ditimpa ujian kesiapan sebelum meninggal dunia, pertama dia syukur sebab dia ada masa untuk hidup lagi. Doktor kata saya hanya mampu hidup selama setahun. Alhamdulillah sampai hari ini dah 8 tahun. Syukur. Kalau kita tahu besok kita mati, syukur hari ini kita hidup lagi. Don't spoil your day, don't spoil your mood, don't spoil your life dengan hal benda yang remeh-temeh. Nombor dua apa dia? Sangka baik. Sangka baik kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah pengajian datang belajar dekat perkampungan Al-Hijrah ni, InsyaAllah aku akan mati dalam keadaan baik. Sangka baik. Aku kalau boleh aku nak mati ketika mengaji Al-Quran. Maksud Allah, orang yang tak berpisah dengan Al-Quran meninggal. Yang ketiga solat. Baiki solat, khata solat, biar solat macam mana solat Nabi. Keempat apa dia? Sedekah. Ubati penyakitmu dengan sedekah. Kita banyak dosa, banyak sedekah. Sedekah macam perkampungan Al-Hijrah ni pada Ustaz, satu benda yang luar biasa. Luar biasa. Dah ada. Dulu Ustaz datang bangunan ni belum ada lagi. Masa tu Al-Hijrah berselawat, belum ada bangunan ni. Sekarang dah ada lah. Yang peliknya ada aircon. Oh lah, orang di 9 kalau tak ada aircon mati pun. Tapi tak apa, aircon tu best. Boleh tak? Siapa nak kubur dia ada aircon? Siapa nak kubur dia tak? So nampak orang wakaf aircon. Siapa nak kubur dia lapang, banyakkan sedekah. InsyaAllah lapang kubur. Saya masa tak ada duit, sembahyang Masjid Akhiriyah. Sebab Masjid Akhiriyah tak ada aircon. Saya kalau kena aircon ni, dia jadi macam panic attack sikit. Jadi tiba-tiba Masjid Akhiriyah buat tabung wakaf aircon. Turun motor, rambut dia tak ada orang, bulu kening pun tak ada orang, macam bunyian dia. Jadi dalam poket ada 70 sen. Itu nak makan sampai akhir bulan. 70 sen. Kita ni bukan orang miskin. Saya orang kaya tuan-tuan. Rumah saya besar, bini saya besar, anak-anak saya besar, motor pun motor besar. Saya bukan orang miskin. Tapi orang kaya pun ada masalah kewangan.
Tu bab kata kasih bapa. Bila siapa ahli bapa tanya, kadang-kadang apa orang kaya pun banyak gadai. Apa kau ingat orang kaya senang kadang-kadang susah. Betul. Bila kena penyakit kanser bukan penyakit murah, bukan penyakit mudah. Duit memang macam air hilang. Jual aset-aset yang ada, jual motor, jual itu, jual. Tahu macam mana? Takkan kita nak minta kita tunjuk pusing. Nak beritahu orang nanti orang dengar. Lillahi ta'ala. Masuk kata aku wakaf ekor. Ya Allah, aku wakafkan 70 sini ya Allah untuk arwah mak. Saya suka cakap dengan arwah mak. Mak, mudah-mudahan mak lapang kat lembar sama mak sejuk saja, mak tenang kat saya. Abang sayang mak. Masuk solat subuh berjemaah. Bila tak ada. Habis solat subuh berjemaah kat masjid. On the way tu habis zikir harian. Lepas tu dapat panggilan telefon masa nak start motor, nak balik. Ada satu syarikat yang biasa Ustaz buat motivasi, bagi training projek dengan nilai harga RM70,000. Ustaz, kita akan buat payment sebentar lagi. Dengan syarat Ustaz setuju, kita bayar 50% lebih dahulu. Maknanya dapat apa? RM35,000. Cairlah sedekah. Daripada 70% Allah bagi RM70,000. Alhamdulillah. InsyaAllah. Tapi RM70,000 tak boleh lapangkan dada, tenangkan jiwa. Tapi sedekah. Cubalah, ya Allah, berkat sedekah ni aku tak kena anxiety, aku tak kena kemurungan. Buat. Okey, selesai. Habis S itu, S yang seterusnya, seimbang. Kita bersiap sedia untuk pulang, untuk mati, tapi kena seimbang. Jangan fikir mati je. Macam ada seorang DJ, dia fikir mati saja. Masa Covid, DJ ni datang ke rumah Ustaz, minta tolong Ustaz, berubatlah supaya lagi hilang rasa ni. Dia tak boleh tidur 6 bulan sebab dia teringat mati. Masa Covid, dia orang selalu tengok YouTube Ustaz Wadi Anwar, cerita pasal Dajjal, cerita pasal kubur. Ustaz Ahmad Dasuki cerita pasal balasan dalam kubur. Jadi dia takut. DJ ni pun datang ke rumah saya, dibawa oleh DJ yang lain. Kemudiannya dia minta bawapan. Ustaz beritahu hari ini sekadar amalan saja. Amalkan surah Alam Nashrah. Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Tiup tak tapak tangan, sapu di dada 3 kali. Bukankah kami yang lapangkan dadamu wahai Muhammad? Lapang dada kita, tenang jiwa kita. Wa wada'na anka wizrak. Tiup, sapu di bahu. Bukankah kami yang ringankan bebananmu wahai Muhammad? Ada masalah hutang, ada masalah macam-macam masalah tak tertanggung dari Allah. Siapa yang rasa dia mampu selesaikan masalah, dia menghampiri syirik. Sebab tak ada siapa yang mampu menyelesaikan masalah melainkan dengan izin Allah. Kita mesti rendah diri kepada Allah. Ni, yang ketiga, allazi anqadha zahra. Tiup, tepuk di pinggang 3 kali. Supaya kami ringankan pinggulmu, supaya kamu jadi orang rajin, sedang bangun. Lepas tu, ni yang belum bertemu jodoh, ataupun nak berjodoh lagi, ataupun nak masuk pertandingan politik, Ustaz ada tangan. Baca macam ni, wa rafa'na laka zikra. Baca 3 kali. Tiup. Lepas tu tarik dari bawah sampai ke atas. Baik, ni ilmu tu dulu. Wa rafa'na laka zikra. Tiup. Sebelum tarik sama belakang. Buat. Nanti muka kita orang tengok, orang suka. Boleh kan? Wa rafa'na laka zikra. Kami jadikan namamu sebut-sebutan. Baik, artis saya banyak buang susu doang. Susu. Lepas buang susu, dia ingat bisnes dia tak boleh jalan.
Saya ajar di surah ni, alhamdulillah dapat dia buat bisnes dan bisnes dia maju, tak perlu dia berlakon lagi. Boleh tak? Lepas tu Allah beritahu apa? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sebagai kesusahan hidup ni, susah payah kita beribadah ni, kesamanya dia kesenangan. Senangnya ni dua kali. Senang yang paling senang nanti bila masuk alam barzah, tak ada seksa, kita rehat ke sana. Dan last sekali, fa'iza faraqta fansab, usaha habisan kepada Allah kita berharap. Boleh? Selesai. Ya. Saya ambil pukul 11 ya? Ambil dah? Saya ambilkan sikit lagi. Ha? 9 minit. Boleh? Ustaz, sebab tak tahu kenapa Ustaz cerita banyak sangat. Sebab Ustaz takut lepas ni Ustaz tak datang sini dah, Ustaz dah mati. Ustaz setiap hari rasa macam ni. Tak payah cerita Ustaz lama lagi dia. Jangan. Orang kanser, dia pagi tadi sebelum ride, aku hari ni mati pun ni. Dia minta maaf pada isteri, pada anak-anak, saya minta maaf. Orang kanser tak cakap lah, dia memang akan datang rasa, ya hari ni hari mati ni, aku nak buat baik apa ni, aku nak gembira siapa ni, aku nak belanja, aku nak bagi makan, aku nak sedekah. Itu hari. Sebab tu mungkin sahabat kita di alam barzah. Kita tahu mana satu kebajikan kita yang Allah Ta'ala terima. Dah, boleh dah? Selesai. Apa berlaku? Benda ni seimbang ya. Mengingati mati, tapi jangan tumpu pada itu. Seimbang, hal ibadah pun buat. Nak menangis boleh, tapi jangan terlalu menangis. Nak sedih boleh, tapi jangan terlalu sedih. Nak gembira boleh, tapi jangan terlalu gembira. Kawan, seimbang. Dan 2 Z. Sebelum mati, amalkan Z, zikir. Banyakkan zikir. Ikan mati tanpa air, hati mati tanpa zikir. Banyakkan zikir. Dan last sekali, ziarah. 1 tahun kelebihan ziarah ni, dia akan selalu ziarah. Kita sihat atau sihat, saya ziarah SM, Ustaz Wan, orang Kota Tinggi mana ni, Awi, datang ziarah SM. 70,000 para malaikat mendoakan daripada pagi hingga petang. Kalau ziarah petang, daripada petang hingga pagi. Balik ni cari mak saudara kita yang keras sunyi sepi tu, pergi ziarah. Kadang mak mentua ni, mak mentua ataupun mak saudara kita ni mulut beza, bawa lah abutan ke langsat ke apa ke. Kalau dia tu kecil manis, bawa durian besar. Bawa boleh dah? Cepat sikit je. Gurau dah. Dan ziarah. Jadi Ustaz berhenti dulu. Ustaz harap sebelum kita meninggal dunia, kita buat persiapan. Kita ulang 5S 2Z. S kita apa tadi? Senantiasa jadi orang yang syukur. Nombor 2 jadi apa dia? Iaitu orang yang senantiasa bersangka baik pada Allah Ta'ala. InsyaAllah aku jaga amal soleh aku masuk syurga. S ketiga tuan-tuan, iaitu jaga solat. Jangan sekadar solat fardu, solat sunat pun jaga. Yang keempat, sedekah. Banyakkan sedekah, hari-hari sedekah. Yang kelima, seimbang. Jangan terlalu apa-apa pun. Yang 2Z, Z pertama zikir. Dan Z yang satu, bagus ada murid Ustaz kat kampung Al-Hijrah, insyaAllah. Jadi Ustaz berhenti dulu. Tak ada soal jawab. Ada soal jawab? Kalau berani tanya. Sekir sampai 10. 1 2, sini silakan. Alam, bukan bumi, alam. Alam ini dirata. Allah termasuk planet-planet.
Langit dan bumi ni kau ada. Dia macam ni. Ni semua tahapan macam ni. Langit, bumi, bulan, bintang, ada 700,000 trilion bintang, ada lebih kurang dalam 370 bilion planet. Ni langit dengan bumi, ni alam ni. Dia kolom. Lepas tu dia kata ni. Ada ayat tu, tapi Ustaz betul. Ada soalan lain? Ada soalan lain? Ustaz, Saya ending cerita anak imam yang mengandung tu, dia ada ending dia tu. ending anak imam tadi lepas dia syukur, anak dia berkahwin dengan ustaz tadi. Yang mengandungkan dia. Yang mengandungkan dia Pak Usul dia. Sebab kan kita ni Pak Usul tinggal sekali ni, Pak Usul dia ambil STPM, dia ambil SPM, Pak Usul rokok dia. Pak Usul dia cakap, kalau kau dedahkan pada mak bapak kau, aku racun mak bapak kau. Sebab tu adik-beradik dengan duduk rumah, dia dengan anak perempuan kita jaga-jaga. Hari ni tengok kat sekolah-sekolah macam-macam benda berlaku kat sekolah. Tengok. Saya tahu sekolah tu, saya berbalik. Bukan cerita rokok sebenarnya. Banyak cerita ni. Ada soalan lain? Ada soalan lain? 1, 2. Jangan saya potongkan ustaz. Apa silakan? Boleh tak share amalan kita nak buat masa-masa raudah? Amalan adalah syurga. Nabi akan peruntukkan masa untuk yang ini. Surah Al-Nasyr. Saya jumpa ulama-ulama yang beribu jumpa Nabi pun, antara amalan mereka adalah mengamalkan surah Al-Nasyr. Allah Akbar. Soalan? Maksudnya? Bagus. Ni kau kan? Siapa nama? Anas. Apa ending Ustaz dengan Idris? Apa ending dengan Idris? Okey. Okey. Jangan orang tanya. Dia orang dulu seperti tadi. Okey. Ustaz jumpa Babi tu. Bila mata bertentang mata lidah keluar nak berkata apa kan. Jadi Ustaz pandang mata dia, Ustaz senyum kan. Dia masam je kan. Ustaz cakap kat Babi tu, wahai Babi. Dia jawab, maknanya Babi pun faham tak Ustaz. Kalau orang tak faham, tak tahu. Wahai Babi, sesungguhnya kau lebih mulia daripada aku. Kau redha Allah jadikan kamu binatang yang jijik, kulitmu najis untuk disentuh, dagingmu haram untuk dimakan. Wahai Babi, aku dengan kawan-kawan aku ingin menyampaikan agama Allah ke kampung seberang. Izinkan kami lalu. Dan Babi itu U-turn ke belakang. Dia berucap pada babi-babi yang lain. Ucapan dia serba ringkas. Semua babi itu di tepi dan kita mendapat lalu. Nanti kita kau kena, kau tanya ending apa lah kau anda. Ada salah lain. Semua orang senyum, ada seorang muka je tu. Ada soalan lain? Ustaz kata kita nanti diseksa, mungkin ada solat kita yang tak cukup dia punya qada dah. Syarat kita nak qada kan jauh daripada taubat nasuha. Maknanya kalau kita bertaubat nasuha, kita boleh qada solat, puasa apa sekali. Lepas tu bila kita tak tahu berapa jumlah kita tinggalkan, lepas tu kita akan solatlah sampai kita mati. Best. Jadi solat qada jangan kira. Semua dia sebut. Solat qada jangan kira.
Tapi mula. Buat. Jangan kira. Buat je dulu. Kalau kira memang tak buat. 20 tahun dan servis dalam soja dia mampu ke tak? Aku ambil pandangan yang kedua lah. Ni Ustaz kena kawat, jangan kira. Sekarang sebelum Zuhur solat qada dia tak ada waktu haram ya. Bila-bila kita buat. Nabi sampai solat sunat pun Nabi qada. Yang kira buat dia. Sampai satu ketika nanti dia datang rasa tenang. Rasa tenang. Dah tak payah dah. Boleh? Sini. Kalau kita mati sebelum qada habis, ketika itu apa berlaku? Ingat tadi? Insurans kita taubatan nasuha selesai. Ya Ustaz. Ni Ustaz juga ni. Ustaz tanya Ustaz. Solat qada subuh dekat solat tarawih. Qada subuh solat tarawih. Apa hukum? Tak boleh kita solat subuh dekat solat tarawih tu. Imam solat tarawih, makmum solat tarawih, kita subuh. Okey. Solat subuh ketika solat tarawih. Qada. Solat qada subuh ketika solat tarawih. Boleh ke Ustaz? Jawapan dia boleh. Boleh? Jawapan dia boleh. Tapi bila kita solat tarawih ikut imam. Jangan niat lain. Ikut imam. Solat tarawih ni hanya ada dalam bulan Ramadan. Satu amalan sunat dalam bulan Ramadan Allah bagi pahala wajib tarawih. Jangan dia merasakan ustaz dia. Oh kalau kau tak qada di solat kau tak boleh buat solat sunat. Itu keras. Boleh je buat. Kita ambil pandangan yang sederhana lah. Boleh? Ni apa sahaja solat tarawih? Saya solat qada tak bisa. Tak. Solat tarawih kita tahu mungkin Ramadan terakhir kita buat solat tarawih. Sebab dapat pahala faham. Ramai orang dia kira aku 365 hari makna aku tinggal subuh 365. Dia pulang subuh. Islam kata itu. Subuh kata subuh sampai kita mati ataupun sampai hari yang Allah Ta'ala akan rasa kita mati berhenti. Boleh? Jawab saya. Ustaz tanyalah Ustaz. Ui, seram betul. Ada seram ni? Ustaz, ada lagi saya bukan soal untuk diri sendiri. Saya soal. Okey, saya tengok. Ni orang mana? Orang banting. Orang Monceh, orang banting. Duduk banting. Baru ni saya tengok kat TikTok. Saya pun pernah soal Ustaz dalam WhatsApp. Kan ada dia kata kita kalau banyak tinggal solat, kita tak payah qada sama sekali. Tak salah kalau bulan Ramadan dan kita akhir lagi Jumaat kita semayang ada dia punya time dia tu. Orang mana habis dah kita yang tak semayang lama tu. Baru ni saya pun saya ingat lagi saya tadi. senang kan hidup kalau Senang. Dia bagi senang, tapi benda itu sangat itu adalah palsu. Kita pada hari Jumaat pada bulan tertentu ni kita buat solat lepas qada semua solat kita lepas sembahyang Jumaat tu, maka Allah Ta'ala ampunkan semua dosa. Wallahualam. Itu tak ada sumber. Tak ada sumber. Wallahualam. Itu ramai yang beritahu itu adalah palsu. Allah. Boleh? Sebab tak ada? Okey, saya tengok. Saya kena berhenti. Sebelum saya berhenti, saya pantun dulu. Indah sungguh si bulan purnama, cahayanya sampai ke kampung Tanjung. Berceramah bukan untuk ternama, berdakwah bukan untuk disanjung. Ujung pau delima batu, anak 9 di tapak tangan. Biar jauh beribu batu, hilang di mata, dalam doa jangan. Kalau sampai berita
kematian saya pada tuan-tuan dan puan-puan, tolong doakan Allah Ta'ala ampunkan dosa saya dan Allah mudahkan urusan saya di alam barzakh. Tolong doakan saya. Dan saya doakan kita semua yang ada pada hari ini, Allah Ta'ala masukkan kita semua ke dalam syurga. Ya. Kalau ada sejarum patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau sepanjang hidup saya ada buat silap dan salah, harap segala dosa saya diampuni. Ini Ustaz betul doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, dosa ibu ayah kami, adik-beradik kami, pasangan hidup kami, guru-guru kami, kaum muslimin muslimat maupun yang masih hidup ataupun yang telah mati, khasnya arwah ibu dan ayah kami. Ya Allah, ya Allah, lapangkanlah kubur arwah ibu ayah kami. Ya Allah, jadikanlah kubur arwah arwah ayah terang. Jadikanlah kubur ibu ayah kami seperti taman-taman dalam syurga-Mu. Ya Allah, ya Allah, Anda hidup arwah ibu dan ayah kami dulu banyak melakukan dosa, ahli maksiat, melalaikan salat, mendedahkan aurat. Tolonglah ya Allah, pada hari ini Kau makbulkanlah doa kami ini. Ya Allah, tolong ya Allah, ampun semua dosa mak ayah. Hidup mereka dulu terlalu susah dalam membesarkan kami. Ya Allah, ya Allah, temukanlah kami dengan ibu ayah kami dalam syurga-Mu. Ya Allah, kami rindu pada arwah ayah kami. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan yang soleh wal muslim. Jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan yang mendirikan salat. Jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan yang tidak akan meninggalkan salat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya Kau Tuhan kami sembah dan jadi Kau kami mohon pertolongan. Matikanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam Islam, matikanlah kami dalam kalimah la ilaha illallah, dan pilihlah kami syahid di jalan-Mu. Ya Allah, ya Allah, berilah kami hati yang khusyuk, hati yang ikhlas, hati yang tenang dan tawadhu. Jauhkanlah kami daripada hati yang riya, ujub, takabur, penuh dengan kemarahan, hasad, dengki dan dendam. Ya Allah, bersihkan hati kami yang kotor dan busuk ini. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ada pagi ini sahabat-sahabat kami berada dalam keadaan kesempitan keuangan, diburu hutang piutang, ditipu rakan peniadaan. Tolonglah ya Allah, luaskan rezeki kami semua. Ya Allah, agar kami dapat menyelesaikan hutang piutang kami sebelum kami mati. Ya Allah, agar kami dapat bersedekah, berinfak, berzakat dan berwakaf di jalan-Mu. Ya Allah, ya Allah, bebaskanlah kami daripada kekejaman riba. Ya Allah, andai ada pagi ini sahabat-sahabat kami berada dalam keadaan keberantakan rumah tangga, jiwanya kacau bilau, turunkan sakinah dalam rumah tangga kami, ketenangan dalam jiwa kami, agar kami bahagia hingga ke syurga. Andai ada pagi ini sahabat-sahabat kami berada dalam keadaan kesakitan, ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami semua. Ya Allah, sebagaimana itu sembuhkan penyakit Nabi Ayub AS. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sihatkanlah tubuh badan ibu ayah kami, sembuhkanlah penyakit mereka, luaskan rezeki ibu ayah kami. Ya Allah, agar mereka dapat beribadah dengan lebih sempurna kepada-Mu. Ya Allah, ya Allah, hanya Kau Tuhan kami sembah, hanya kepada Dikau kami mohon pertolongan.
Tolong ya Allah, ampunkanlah dosa kami, kerana kami begitu pengecut, begitu penakut. Kami tak mampu mengangkat senjata untuk berjuang membantu rakyat Gaza, tapi kami hanya mampu mengangkat tangan yang sangat lemah untuk berdoa kepada-Mu ya Allah. Doa antara senjata yang kami ada ketika ini ya Allah. Tolong ya Allah, hati-hati untuk ayah kami, ada anak kami yang mati di sana, kurniakan syahid ya Allah. Dan dia berada dalam keadaan kelaparan, kebuluran, kesakitan, maka Kau kurniakan mereka ketabahan ya Allah. Ada di kalangan mereka yang terpisah, suami, isteri, anak, ayah, ibu. Tolonglah ya Allah, kurniakan mereka pertemuan tidak di dunia, mungkin di syurga. Ya Allah, ampunkan dosa kami kerana terlalu penakut, pengecut. Ya Allah, berikan taufik dan hidayah-Mu kepada mereka yang kami sayangi, agar mereka sujud kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, beri juga taufik dan hidayah-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami, agar mereka tegak berdiri, tegas berani dalam mempertahankan Islam di bumi ini ya Allah. Ya Allah, beri juga taufik dan hidayah-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami, sahabat-sahabat kami, jiran-jiran kami yang belum Islam ya Allah, agar mereka juga dapat merasai kemanisan iman dan ketinggian Islam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Kau berkatilah perkampungan Al-Hijrah ini ya Allah. Tolonglah ya Allah, berkatilah perkampungan Al-Hijrah ini, supaya ianya menjadi cahaya dan juga rahmat kepada penduduk dan juga pengunjung yang mendalami ilmu agama di sini ya Allah. Jadikan pelajar-pelajar di sini pelajar-pelajar yang bukan sekadar menghafal Al-Quran, tetapi juga berjuang untuk memartabatkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nafi perkongsian kuliah duha perdana pada pagi ini. Bersedia sebelum dijemput pulang dan juga pimpinan doa sebentar dari Masya Allah Tabarakallah. Tak puas kita mendengar pengalaman nasihat dan pedoman. InsyaAllah ada rezeki berjumpa lagi Ustaz Nafi ke sini. InsyaAllah mudah-mudahan. Sebagai tanda penghargaan dan terima kasih